Dengan cermin anti-fatigue ini, saya boleh memandu malam, efek yang kurang silau dan pandangan yang lebih jelas pada jarak yang sepatutnya saya dapat. Assalamualaikum, saya Muhammad Iqmal. Sebelum ni saya menggunakan cermin mata anti-fatigue daripada Hoya pada tahun 2022. Jadi apabila bingkai cermin mata itu patah, jadi saya telah bertukar kepada cermin mata yang biasa yang tidak mempunyai fungsi anti-fatigue. Jadi apabila saya dah tukar kepada cermin mata biasa, saya mengalami kesukaran untuk pandang pada jarak yang jauh sebab dia tidak jelas seperti cermin Hoya yang sebelum ni. Jadi apabila masuk tahun 2026, saya memakai semula cermin anti-fatigue daripada Hoya yang dibuat di kedai Hanizah Kemas. So jadi saya mendapat semula penglihatan saya yang asal. Dengan cermin anti-fatigue ini, saya boleh memandu malam, efek yang kurang silau dan pandangan yang lebih jelas daripada jarak yang sepatutnya saya dapat. Jadi pilihlah cermin yang betul, pilih optometri yang betul dan pilihlah Hanizah Kemas. Terima kasih.